Saya baru lepas berbual dengan seorang chef roti dari Sabah, namanya Tuan J. Apa yang beliau kongsikan betul-betul buat saya rasa emas ni bukan untuk kaya tapi untuk selamatkan masa depan. Jom kita dengar kisahnya. Tuan J ni, dia adalah chef, kerja buat roti hari-hari. Tapi beliau ni bukan sembang kosong. Dia tahu emas ni bagus, cuma dia risau. Dia takut kena scam, takut beli tapi tak dapat emas. Tapi bila Tuan J ni dengar kisah kawan dia, Tuan A, dia terus sedar ruginya tak simpan emas dari awal. Cerita dia macam ni. Tuan A ni nak kahwin dan perlu sediakan hantaran RM30,000. Tapi duit Tuan A ni tak cukup. Gaji pun tak tinggi. Nak buat personal loan rasa berat. Tiba-tiba Tuan A ni teringat dulu 20 tahun lepas dia pernah beli 50 gram emas. Dah simpan dalam kotak sampai dia terlupa langsung. Cari punya cari, jumpa balik emas tu. Waktu jumpa tu nilai 50 gram tu dah naik berkali-kali ganda. Dan emas itulah yang bantu dia capai impian untuk kahwin dengan wanita yang dia sayang. Bagi Tuan J, kisah tu bukan sekadar inspirasi. Tuan J mula sedar, aku pun kena mula simpan emas. Bukan untuk aku je, tapi untuk anak aku juga. Tuan J ni dia cerita juga dekat saya, dia ada seorang anak lelaki baru umur 18 tahun. Tuan J nak ajak anak lelaki dia dari sekarang supaya 10 tahun akan datang, anak dia tak perlu pinjam, tak perlu berhutang. Hanya guna emas yang dah dikumpul sikit-sikit. Sebab kata dia, lelaki yang ada simpanan emas ni tanda lelaki yang bertanggungjawab, bersedia untuk masa depan dan tak akan bebankan sesiapa bila tiba masa nak berkeluarga nanti. Tuan J kata dia nak mula dengan RM100 je dulu. Dia nak test dulu, nak tengok betul ke boleh dapat emas fizikal walaupun bajet kecil. Kalau anda pun macam Tuan J ni nak mulakan perlahan-lahan, nak pastikan tempat simpan emas yang selamat dan boleh pegang sendiri, saya boleh bantu anda dari mula sampai anda faham. Klik link dekat bio ataupun terus je hubungi Aisyah biar saya bimbing macam mana nak mula simpan emas walaupun RM100 sebulan. Jom kita sediakan untuk diri dan keluarga sebelum masa mendesak nanti datang. Bertindak sekarang, lambat tinggal.